Saya nak bertanya kepada Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi. Jangan angkuh. Siapa yang angkuh? Jangan sombong. Siapa yang sombong? Jangan kata kami khianat. Siapa yang khianat? Kami tidak pernah khianat sesiapa. Siapa yang mulakan segala-galanya? Siapa? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Bila Pakatan Harapan berpeluang bergabung dengan Barisan Nasional di peringkat federal, saya sendiri secara personally dapat juga peluang berkenalan dengan ramai pemimpin-pemimpin UMNO. Dan dalam ramai-ramai pemimpin UMNO yang saya kenal, antara yang cukup saya hormati itu adalah kekanda saya ini, Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi. Tetapi kali ini saya memilih untuk berbeza pandangan dengan Dr. Ashraf Wajdi. Bila ramai rakan-rakan menghantar video ini kepada saya, Kamu jadi kerajaan kerana Barisan Nasional. yalah, saya faham ini musim kempen. Bila Dr. Ashraf menyebut bahawa kami, Pakatan Harapan, menjadi kerajaan kerana Barisan Nasional, jadi jangan angkuh, jangan sombong. Saya juga ingin menyebutkan perkara sama kepada Setiausaha Agung UMNO. Dr. Ashraf, UMNO dapat jadi sebahagian daripada kerajaan kerana Pakatan Harapan. Jadi jangan angkuh, jangan sombong. Kerana kita berdiri sebagai kerajaan pada hari ini adalah kerana menghormati titah yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau kamu nak kata dekat Pakatan Harapan ni, jangan angkuh, jangan sombong, saya juga boleh kata kepada kamu, jangan angkuh dan jangan sombong. Kerana di peringkat persekutuan kita sama-sama berkongsi kuasa. Dan kemudian Dr. Ashraf menyebutkan lagi, jangan khianat. Oh, kekandaku doktor, siapa yang mula khianat ini? Siapa yang mula-mula menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan? Kami ke kamu? Siapa yang tiba-tiba membubarkan Dewan Negeri Johor walaupun ada mandat lebih setahun lagi, secara terburu-buru membubarkan Dewan tanpa bincang, tanpa bertanya? Oh, dengan alasan kerana kerajaan negeri tiada kerjasama dengan Pakatan Harapan, maka tak perlulah hormat, bubarkan saja. Siapa doktor? Siapa? Cuba tengok negeri Melaka. Kalau dikira tempoh mandat, Melaka lah yang paling hampir kerana mandatnya akan berakhir bulan 12. Tapi Melaka masih tak bubar lagi. Jadi pasal apa Johor terburu-buru membubarkan Dewan Dun? Ada setahun lagi sampai bulan Jun 2027. Akhirnya kita mendapat jawapannya. Tujuan Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan secara terburu-buru adalah untuk menjadikan manifestasi referendum kebangkitan rakyat, kononnya signal bahawa rakyat mahukan Datuk Seri Najib bebas. Itu tujuannya. Kerana tujuan itu, maka rakan komponen di dalam kerajaan perpaduan tidak perlu dihormati. Buat keputusan sendiri, bubar. Yang amat berhormat Menteri Besar Johor tak perlu berbincang dengan Perdana Menteri, tak perlu. Bubar sendiri, jalan sendiri. Ini yang doktor katakan, jangan angkuh, jangan sombong. Kami atau kamu itu di Negeri Sembilan, hanya kerana sekelumit tokoh-tokoh politik yang gilakan kuasa, maka ditariknya sokongan hendak dijatuhkan Menteri Besar. Jadi apalah pilihan yang kami ada? Terpaksa pulang balik mandat ini kepada rakyat. Apakah kami juga yang berkhianat itu? Come on lah kekandaku doktor. Kita selalu senada dalam banyak perkara, tetapi kali ini kita berbeza. Tak apalah, kita jumpa di gelanggang pilihan raya. Kalah atau menang, biar rakyat tentukan. Satu undi kepada barisan, berarti rakyat bersetuju berbilion-bilion ringgit ini hilang macam tu aja. Barisan menang, Najib senang.